Beliau hanya tersekat di secondary punya level lah, iaitu mid kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga kisah bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Kali ini kita nak bercerita tentang beberapa penggusti hebat. Tak kisahlah dari segi promonya, dari segi gaya Gusti mereka, dari segi presentation mereka, tapi malangnya sehingga ke hujung karier mereka, kebanyakannya tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menjadi seorang juara. Walaupun kalau secara atas kertasnya mereka ini sebenarnya sangat layak. Jom kita tengok berapa nama mereka yang tidak pernah berpeluang untuk bergelar juara, tidak kira di WWE ataupun di WCW. Nama pertama yang terlintas di fikiran saya bila kita nak senaraikan mereka-mereka yang tak pernah menjadi seorang juara adalah Jake the Snake Roberts. Seorang bintang era 80-an dan 90-an yang tidak kurang hebatnya. Dan Jake Roberts ni merupakan seorang yang, kalau kita perhatikan, sangat berbakat dalam segi promo ataupun cara menyampaikan ucapan ataupun mic skillnya lah. Dengan karakter beliau sebagai seorang individu yang membawa ular ke dalam gelanggang kan. Jadi memang kalau difikirkan, Jake Roberts ni sangat intimidating lah, sangat orang kata apa, menakutkan sebenarnya lawan-lawan mereka. Tapi malangnya daripada beliau mula bergusti daripada awal 80-an sehinggalah di penghujung karirnya, Jake Roberts tak pernah memenangi sebarang kejuaraan WWE. Even kejuaraan sekunda ataupun kejuaraan untuk mid kader seperti Intercontinental pun tak pernah beliau menangi. Tidak kira ketika beliau bergusti sama ada di WWE ataupun di WCW. Sangat menyedihkan. Dahlah dia punya DDT dia tu power kan. Tapi apa nak kata, tak ada rezeki. Sedikit fun fact tentang Jake Roberts. Sebenarnya Jake Roberts ni bukanlah seorang yang berani sangat pun dengan ular. Beliau sebenarnya dalam satu interview pernah mendedahkanlah, beliau memberikan idea karakter ular, membawa ular ke dalam gelanggang tu. Masa tu dia tengah ting-tong baru lepas minum, dan dia pun memberikan idea tersebut kepada Vince McMahon dan Vince bersetuju, dan akhirnya dalam kata tak suka, takut dan sebagainya, ia terus melekat dan Jake Roberts kekal dengan identitinya sebagai seorang individu yang membawa ular masuk ke dalam gelanggang. Geli babe. Nama kedua individu yang tak pernah berpeluang menjadi juara dunia adalah Roddy Piper. Ini pun lebih kurang macam Jake Roberts tadilah. Beliau terkenal di era 80-an, 90-an, di golden era, even menjadi main eventer di acara WrestleMania yang pertama. Tapi itulah, walaupun gaya promonya hebat, dia punya passionate-nya dalam setiap gerakan-gerakan dan juga perlawanan-perlawanan yang beliau sajikan itu sentiasa menghiburkan. Tapi malangnya Roddy Piper juga tak pernah memenangi sebarang kejuaraan lah. Dan nak dikatakan bahawa Roddy Piper ini juga merupakan salah seorang heel yang paling dikenang-kenang jugalah dalam sepanjang beliau bergusti. Cuma Piper ni dia bernasib baik sedikitlah kerana beliau pernah juga memegang kejuaraan Intercontinental atau kejuaraan antara benua. Jadi still boleh consider sebagai berjaya lah di situ. Cuma malangnya, walaupun beliau aktif bergusti di WWE, di WCW pun, tapi beliau tak pernah memenangi sebarang kejuaraan sampailah Roddy Piper meninggal dunia pada tahun 2015. Cuma Piper ni, oleh kerana beliau mempunyai paras rupa dan susuk tubuh yang menarik, beliau pernah ditampilkan dalam beberapa action movies, tapi semuanya yang orang kata bertaraf tak berapa dikenali lah. Individu ketiga pula yang tak pernah memenangi kejuaraan dunia, kejuaraan utama adalah Razor Ramon. Ini memang sangat mengejutkan kerana beliau, kalau nak diikutkan, daripada WCW beliau bergelar Diamond Stud kan. Kemudian beliau berhijrah ke WWE pada tahun 1993 dengan menggunakan nama The Bad Guy, Using Machismo tu kan. Razor Ramon ini boleh dikatakan sangat over dengan peminat waktu itulah. Daripada beliau jahat kemudian menjadi babyface, beliau sangat-sangat mempunyai jumlah peminat yang sangat ramai. Tapi sehinggalah beliau meninggalkan WWE pada tahun 1996, beliau hanya tersekat di
secondary punya level lah, iaitu mid kader, iaitu sekadar memenangi kejuaraan antara benua dan tak pernah memenangi kejuaraan WWE. Walaupun beliau ni adalah salah seorang daripada anggota The Clique, kumpulan belakang tabir yang dibarisi oleh diri beliau sendiri, Razor Ramon, Diesel, Kevin Nash, Shawn Michaels, Triple H dan 1-2-3 Kid ataupun Sean Waltman. Tapi sayang sekali tak tahu apa yang kurang daripada Razor Ramon, walaupun beliau ada ciri-ciri seorang bintang utama dengan karakter dan juga finishingnya yang juga berbisa, iaitu Razor's Edge. Tak ada peluang untuk Razor bergelar juara. Even masuk WCW pun, dan walaupun memenangi World War III, perlawanan ala-ala Royal Rumble di WCW tu pada tahun 1997 yang melayakkan beliau untuk merebut kejuaraan dunia WCW, pun tak dapat juga. Di WCW, beliau bersama-sama dengan Kevin Nash sebagai outsiders adalah memenangi kejuaraan tag team dan sebagainya, tapi beliau masih lagi di overshadow, saya kira, oleh Kevin Nash di WCW dan juga di WWE. Kesian kepada Razor Ramon. Seterusnya, beliau ini merupakan seorang bintang yang boleh dikelaskan dalam kategori heavyweight, tapi dalam heavyweight itu pun beliau mampu mempamerkan aksi-aksi lincah, aksi-aksi akrobatik, terbang tinggi dan sebagainya. Bam Bam Bigelow ni bermula di WWE memang sebagai seorang bintang heel lah. Seorang monster heel orang cakap kan, bintang yang berhaluan kiri. Tapi pada tahun 1995, ketika itu beliau dan beberapa lagi individu seperti Tatanka, Kama Mustafa dan sebagainya disatukan dalam faction $1 Million Corporation, Money Inc. Oleh pimpinan Ted DiBiase. Tapi pada tahun 1995, Bam Bam Bigelow dipertemukan dengan Lawrence Taylor di acara WrestleMania ke-11. Lawrence Taylor ni merupakan bintang NFL yang sangat hebat waktu itulah. Dan WrestleMania 11 ni boleh dikategorikan sebagai crossover di antara WWE dan juga NFL. Dan kedua mereka ini dipertemukan, dan sepanjang perlawanan tersebut memang Bam yang carry the match lah kan, kerana Lawrence Taylor ini bukan seorang penggusti, jadi nak menampakkan hebatnya Lawrence Taylor ini, Bam Bam berjaya menjadikan perlawanan itu nampak menarik. Dan selepas beliau tewas dalam perlawanan itu, $1 Million Man menyalahkan Bam Bam Bigelow lah, dan dari situ sedikit demi sedikit beliau berubah menjadi seorang babyface dan sangat over juga dengan peminat lah, mendapat sokongan daripada peminat, daripada bajunya berwarna biru bertukar menjadi merah dengan api dan sebagainya, siap ada pyro. Tapi sayang sekali Bam Bam Bigelow juga tak diberikan peluang untuk menjadi seorang juara, even juara Intercontinental dan sebagainya. Sayang sekali. Dan bila mana beliau berhijrah ke WCW dan ECW, begitu juga ialah ceritanya. Saya pun tak tahu apa kurangnya. Mungkin dari segi promo dan sebagainya lah. Tapi apapun, kalau nak difikir-fikirkan, Bam Bam Bigelow sememangnya layak untuk diangkat sebagai juara. Terlanjur cerita tentang Bam Bam Bigelow tadi, ini lagi seorang, iaitu $1 Million Man sendiri, Ted DiBiase. Pun sama juga. Dia ada satu karakter yang sangat memorable, sangat-sangat ikonik, menjadi seorang ala-ala jutawan kan. Dan memang beliau ni digambarkan secara kayfabe, secara sandiwaranya di pentas gusti itu sebagai seorang yang kaya raya lah, bagi duit pada penonton. Okey, kalau kita perhatikan, kalau dulu dia lawannya, kalau siapa-siapa yang kalah akan disumbat mulutnya dengan mata wang US dollar tu kan. Tapi sayang sekali, $1 Million Man pun tak pernah berpeluang menjadi juara. Kalau ada pun juara tag team lah bersama dengan IRS. Dan beliau juga pernah cuba untuk menjadi juara melalui pintu belakang. Tebuk atap orang cakap kan, dengan merasuah Andre the Giant untuk memberikan kejuaraan WWE kepadanya. Tapi ia tidak diiktiraf sebagai kejuaraan rasmi lah. Tak ada di recognize kejuaraan tersebut. Sehingga kan oleh kerana beliau tak pernah menjadi seorang juara, tak dapat jadi juara, akhirnya beliau mencipta kejuaraan beliau sendiri. Dia orang kaya kan, dah tak dapat jadi champion, why not make champion itself kan, which is the $1 Million Championship. Dan itulah nak menunjukkan yang beliau ni seorang yang memang benda semua boleh dibeli, everybody have a price, jadi sesuai lah dengan karakternya. Tapi sayang sekali, $1 Million Man Ted DiBiase tak pernah menjadi seorang juara, walaupun mempunyai package dan juga
sisi yang melayakkannya untuk menjadi juara kan. Yalah, walaupun beliau ni tak adalah badan berketul dan sebagainya, tapi tengok macam Ric Flair pun lebih kurang gitu juga. Personanya pun tak jauh beza, tapi Ric Flair jauh meninggalkan Ted DiBiase. Tapi kenapa $1 Million Man tak berjaya? Semuanya ada di kepala Vince McMahon. Individu ke-6 ni pula boleh dianggap sebagai the most strongest ataupun memang individu paling digeruni secara legit oleh penggusti-penggusti lain di belakang tabir, iaitu Haku ataupun Meng. Haku ataupun Meng ni dia keturunan Tonga dan ada kena-mengena jugalah dengan The Rock kan. Sampai The Rock dulu pada tahun sekitar 2015 itu pernah menghadiahkan kereta lah apa kepada Haku ni kan, bagi mengenang jasanya membantu The Rock sewaktu kecil. Tapi berbalik semula kepada karier Haku ataupun Meng. Haku ni namanya di WWE, manakala Meng ni adalah nama beliau ketika di WCW. Beliau ni memang kalau tanya mana-mana penggusti, siapakah penggusti yang paling menggerunkan, paling orang cuak lah kalau berhadapan dengannya. Kalau jawapan rata-rata mereka adalah Meng lah. Dan Meng ni beliau mempunyai gaya yang sangat stiff, sangat keras, memang menakutkan walaupun badannya taklah sebesar mana. Tapi beliau memang tak pernah diberi peluang untuk memegang sebarang kejuaraan sama ada di WWE ataupun di WCW. Dan sepatutnya beliau ni ketika mana zaman-zaman NWO dulu boleh sepatutnya diangkat sebagai individu yang boleh menentang Hulk Hogan. Saya rasa kalau setakat Hulk Hogan tu senang je Meng ni makan kalau diberi peluang untuk lawan betul-betul lah kan. Tapi sayangnya Meng ni tak pernah menjadi juara, mungkin atas faktor promo yang kurang kan, dia pun jarang bercakap dan sebagainya. Tapi okey je, boleh je kalau nak lantik somebody sebagai spokesperson untuk Meng ni kan. Tengok Brock Lesnar mana pandai bercakap sangat, tapi Paul Heyman ada mampu menjadikan beliau seperti mana hari inilah. Tapi Meng ni mungkin berada di era dan waktu yang tak berapa tepat, jadi rezeki untuk menjadi juara itu kurang menyebelahinya. Sayang sekali. Seterusnya, individu yang mendakwa mempunyai lebih 1,000 gerakan kunci dan serangan yang berbisa ke atas lawannya, which is Dean Malenko. Dean Malenko ini memang kalau kita nak bandingkan dengan rakan-rakan radicals beliau yang lain seperti Chris Benoit, Eddie Guerrero, beliau tak kurang hebatnya. Muka pun memang muka seorang yang kejam, bengis, tak ada nak senyum-senyum, tak ada nak fun-fun. Tapi sayangnya Dean Malenko agak terkebelakang berbanding dengan rakan-rakan sebestnya yang saya katakan tadi, Benoit, Guerrero dan sebagainya. Kalau kata di WCW, beliau pernahlah memenangi kejuaraan Cruiserweight. Kalau di WWE pernah juga memenangi kejuaraan Light Heavyweight. Tapi untuk meletakkan beliau, mengangkat beliau ke paras secondary seperti Intercontinental ataupun US, tak pernah diberi peluang. Apatah lagi jauh sekali kejuaraan dunia kan. Tapi kalau nak dikatakan, Malenko adalah antara penggusti teknikal paling dihormati dalam sejarah, dan kalau kata beliau diberi peluang, mungkin boleh menjadi antara underdog champion paling hebat dalam sejarah lah. Even Rey Mysterio pun boleh jadi juara walaupun berbadan ringan kan. Why not Dean Malenko? Tapi itulah mungkin di mata promoter dan booker di WCW dan WWE, Dean Malenko tidak mempunyai package yang cukup untuk diangkat sebagai juara. Kemudian kita bercerita tentang lawan kepada Hulk Hogan di acara kemuncak WrestleMania pertama, iaitu Mr. Wonderful Paul Orndorff. Paul Orndorff ni pun badan dari segi rupa pun dah cukup dah. Tapi sayangnya beliau ini dibayangi pada saya lah mungkin oleh Hulk Hogan kan, daripada feud beliau di WWE bawa ke WCW tak pernah memenangi kejuaraan utama lah. Kalau ada di WCW pun beliau memenangi kejuaraan tag team bersama dengan Paul Roma dalam pasukan Pretty Wonderful. Tapi kejuaraan utama tak ada. Kejuaraan US saya rasa ada. Pernah dimenangi oleh Mr. Wonderful, Paul Orndorff. Di mana kejuaraan United States ini adalah secondary championship lah. Seperti mana kejuaraan Intercontinental di WWE. Tapi sayangnya Mr. Wonderful tak pernah bergelar juara. Dan mungkin kerana itulah beliau sebenarnya antara individu yang tak berapa berkenan ataupun tak berapa ngam dengan Hulk Hogan. Kerana walaupun mereka selalu beraksi bekerja bersama dalam gelanggang, tapi sejujurnya Mr. Wonderful pernah mendedahkan bahawa beliau tak pernah rasa nak berbaik dengan Hulk Hogan lah. Taklah bermusuh, tapi dia tak ngam. Dia macam tak masuk lah kalau dengan Hulk Hogan ni kan. Jadi itulah sehinggalah beliau pada tahun 2000
bersara dan menjadi pelatih di WCW Power Plant lah, untuk melatih pengurusi-pengurusi baru. Tapi sayangnya Mr. Wonderful juga tak pernah memenangi kejuaraan utama walaupun beliau layak untuk menjadi seorang juara. Okey, siapa lagi kita boleh masukkan? Okey, ada lagi seorang individu. Beliau ni promo cantik, dia punya paras rupa, dia punya susuk tubuh juga sangat menarik, package yang lengkap, dan ada lagi beberapa kelebihan dengan personanya yang menggambarkan beliau ini sebagai seorang yang sempurna, iaitu Mr. Perfect Curt Hennig. Mr. Perfect ni juga sayang sekali tak pernah bergelar juara sama ada di WWE maupun di WCW. Tapi adalah kejuaraan secondary seperti Intercontinental yang pernah dimenanginya. Cumanya saya tak tahu di mana silapnya. Curt Hennig ini tidak pernah berjaya untuk naik level. Kadang-kadang dia macam tersekat. Dah ada momentum, tiba-tiba mungkin injured dan sebagainya, jadi pengulas, jadi tukang tanya dan sebagainya. Tak tahu kenapa begitu perjalanan karier Mr. Perfect ni. Walaupun beliau kalau di mata kita peminat gusti ni, beliau memang sangat perfect kan. Bukan sekadar bergusti, dia boleh melakukan slam dunk dan sebagainya kan, masuk tendang bola, rugby semua jadi kan. Dia nak menggambarkan beliau seorang yang perfect, seorang yang sempurna, tapi kesempurnaan itu tak dapat ditafsirkan, tak dapat diterjemahkan di atas kertas sebagai seorang juara. Saya rasa memang kalau difikir-fikirkan, Mr. Perfect Curt Hennig ini mampu sebenarnya untuk menjadi seorang juara yang hebat di WWE. Tapi itulah adalah mungkin sebabnya kenapa beliau tidak diangkat sebagai juara dan hanya tersekat di kejuaraan sekunder di WWE dan juga WCW. Seterusnya, individu yang tak pernah merasa menjadi seorang juara WWE, iaitu mendiang Owen Hart, adik kepada Bret Hart. Owen ini walaupun beliau ni adik bongsu kepada adik-beradik Hart yang lain, saya rasa gaya gustinya itu tidak jauh berbeza berbanding abangnya Bret Hart lah. Tapi sayang sekali Owen tak pernah diberikan satu peluang untuk nak menonjolkan dirinya. Seringkali daripada sejak awal pembabitannya di WWE, beliau memang di-overshadow oleh Bret Hart abangnya lah. Tapi kalau kita perhatikan, perlawanan-perlawanan yang ditampilkan oleh Owen ini sangat-sangat menghiburkan, sangat-sangat impresif, mengagumkan. Contoh yang boleh saya berikan adalah perlawanan beliau menentang abangnya Bret Hart di acara SummerSlam tahun 1994, acara perlawanan Steel Cage tu, Big Blue Cage kan. Perlawanan itu wow, ketahanan Owen itu menyamai dengan bintang-bintang era sekarang di NXT, AEW dan sebagainya kan. Bagi finisher tak jalan, memang orang cakap tahan lasak lah. Tapi entah kenapa, mungkin Vince McMahon tak nak Owen ini lebih daripada abangnya Bret Hart. Dan ada sebenarnya cubaan untuk nak menaikkan Owen pasca insiden Montreal Screwjob yang berlaku pada November 1997. Once Bret Hart dah belah ke WCW, masa tu Owen tinggal seorang. Abang-abang dia yang lain, abang ipar dia British Bulldog, Jim Anvil, Neil Hart pun semua ikut Bret ke WCW bagi nak melahirkan protes terhadap Vince McMahon yang telah men-screw Bret Hart di acara Survivor Series tu lah. Jadi tinggal Owen je. Lagipun Owen masih bagi kontrak. Ada cubaan untuk nak menaikkan Owen, tapi entah kenapa ia tidak menjadi realiti. Dan Owen tersekat di kejuaraan Intercontinental, kejuaraan Tag Team. Kalau Tag Team ni memang beberapa kali lah beliau menang bersama dengan Bret Hart dan juga Yokozuna contohnya. Dan Owen juga sering ditampilkan dalam beberapa storyline, main event storyline utama. Seperti pada tahun 1996 bergandingan dengan British Bulldog, Yokozuna, kemudian dengan Vader dalam pasukan Jim Cornette. Tapi tetap tidak dapat mengangkat nilai Owen itu di mata promoter dan juga booker, khususnya kepada Vince McMahon lah. Dan sehinggalah beliau mengalami tragedi kemalangan, jatuh daripada ceiling di acara Over the Edge tahun 1999 yang meragut nyawanya. Dan mungkinlah kot kalau kata kejadian kemalangan itu tidak berlaku, ada possibility untuk Owen menjadi juara WWE. Tapi ia bukan satu kepastian. Apapun, kalau anda nak tengok ataupun nak mendalami lagi kisah kemalangan Owen ini, anda boleh saksikan melalui link yang saya sertakan di atas ini.
dan boleh tengok macam mana dan mengapa dan apakah kesudahan di sebalik tragedi tersebut. Dan sehingga hari ini Owen pun tak pernah diangkat ataupun diiktiraf sebagai Hall of Fame di WWE atas faktor itulah, kerana Jan Balunya Martha Hart tidak membenarkan WWE untuk menggunakan Owen atas apa juga kapasiti orang kata nak meraih keuntungan ke apa ke daripada nama Owen, dan kerana itu nama Owen sekadar bersemadi di situ sajalah, tak diangkat, tak dilebih-lebihkan di mana-mana selepas kematian Owen. Kalau ada pun sekarang di AEW lah, kerana Martha Hart rasa AEW bukan WWE di bawah Vince McMahon, jadi tak ada masalah lah untuk nak buat Owen Hart tournament dan sebagainya. Tapi apa pun kesianlah kepada Owen Hart kerana tak berjaya untuk menjadi seorang juara di WWE. Seorang lagi pinggang gusti yang sangat teknikal, sangat hebat, tetapi tak pernah berpeluang untuk menjadi juara tertinggi, iaitu William Regal ataupun Lord Steven Regal ketika di WCW. Ini juga saya rasa lebih kurang cerita macam Dean Malenko tadilah. Ada gaya, ada kehebatan, tapi mungkin dari segi karisma untuk bergelar juara tertinggi ni, yelah kita tahu juara tertinggi di WWE ni orang kata nak carry the company, jadi the face of the company. Tak kira lah dia watak jahat kata watak baik, tapi mungkin dari segi nilai komersial itu kurang sedikit untuk William Regal ini. Jadi beliau hanya tersekat di kejuaraan antara benua lah. Tapi apa pun, satu cerita yang nak saya kongsikan di sini, ketika di WCW sewaktu Goldberg dalam storyline streak ni itu kan, rekod tanpa kalah ni itu, pernah sekali bergusti dengan William Regal. Dan oleh kerana Goldberg ini merupakan seorang yang baru, masih lagi hijau dalam pentas gusti, maka perlawanan tersebut yang sepatutnya jadi squash match, perlawanan yang singkat, Goldberg dengan mudah menumbangkan lawannya, tapi dengan William Regal ni dia tak dapat makan. Dan Regal cuba sebenarnya hampir-hampir nak merosakkan storyline streak itu, tapi nasib baik dia fikir secara profesional, dia rela dikalahkan jugalah. Tapi Goldberg agak struggle sebenarnya untuk nak menang ataupun nak menumbangkan William Regal, nak menunjukkan William Regal ni bukan biasa-biasa, dia ada dia punya kehebatan yang tersendiri. Tapi itulah, kesian beliau tak berjaya. Tapi apapun, legasi yang ditinggalkan William Regal itu tetap dikenang dan juga diingati sehingga hari inilah sebagai salah seorang bintang teknikal yang paling hebat dalam sejarah profesional wrestling. Okey, yang seterusnya ini pula, beliau pernah menjadi juara dunia di WCW, tapi di WWE kurang sedikit rezekinya. Apapun, beliau merupakan seorang bintang yang juga tidak kurang hebatnya, mampu mempamerkan aksi-aksi lincah dan juga ada pesona, karisma, karakter yang tersendiri. Siapa lagi kalau bukan Ricky the Dragon Steamboat. Keluar-keluar je, boleh keluar api, boleh semua api tu kan. Dan fun fact untuk anda, sedikit fakta untuk anda, bukan fakta lah, macam trivia personally untuk saya, Ricky Steamboat adalah individu pertama yang saya tonton sebagai peminat gusti, dan dia lah yang menyebabkan saya berminat untuk menjadi peminat gusti daripada first saya tengok dia sampailah sekarang. Ricky Steamboat juga tak berjaya ataupun tak pernah diangkat sebagai juara WWE, walaupun di acara WrestleMania 3 ketika menentang Randy Savage, ini merupakan satu perlawanan yang paling hebat, paling diingati dan paling ikonik dalam sejarah WrestleMania lah, kerana perlawanan tersebut sangat menghiburkan. Walaupun ia telah dikoreograf lebih awal oleh kedua-dua mereka, tapi berjaya menghasilkan satu perlawanan yang sangat memorable sehingga kini. Dan Ricky Steamboat hanya bergelar juara antara benua dan tak pernah bergelar juara WWE. Cuma nasib beliau sedikit baiklah kerana di WCW beliau pernah diangkat sebagai juara. Kalau kita bercerita tentang individu ataupun penggusti era sekarang ini yang tak berjaya menjadi juara di WWE maupun di company lain, saya rasa saya boleh letakkan nama Claudio Castagnoli ataupun Cesaro dalam senarai inilah. Cesaro ini memang seorang yang fizikalnya pun kita tahu beliau ni memang power lah, dengan ketinggiannya, dengan ototnya yang kekal dan sebagainya. Cuma mungkin beliau kurang sikit dari segi promo. Tapi kalau nak meletakkan beliau sebagai juara, walaupun dengan kekurangan dari segi promo dan sebagainya, mic skill dan sebagainya, beliau tetap mampu menjadi layaklah untuk diangkat sebagai juara. Cumanya sejak menyertai WWE, sehinggalah beliau kini berada di AEW, tak pernah lagi diberikan peluang dan sering di overshadow oleh bintang-bintang gusti lain. Kalau di WWE, of course lah, seperti Sheamus dan sebagainya, walaupun beliau pernah ada feud dengan beberapa bintang hebat seperti Sami Zayn, John Cena, Roman Reigns dan sebagainya, tapi entah kenapa tersekat gitu je. Dan kerana
startnya itu menyebabkan beliau tak nak sama kontrak dengan WWE dan menyertai AEW dengan harapan dapat membuktikan sesuatu lah. Tapi malangnya di AEW pun begitu juga lebih kurang kan. Sekarang ni dibayangi oleh Dean Ambrose dalam pasukan Death Riders tu kan. Jadi entahlah bila agaknya Cesaro ni dapat merasa nak menjadi juara kan. Mungkin habis kontrak di AEW, masuk balik ke WWE buat return kan, macam sekarang Rusev, Aleister Black, mungkin di bawah Triple H sekarang di WWE, mungkin Cesaro ada harapan untuk bergelar juara lah. Itu harapan kita lah, tapi kita tak tahulah di mana ataupun bilakah sampai masanya untuk Cesaro ataupun Claudio Castagnoli untuk bergelar juara dunia kan. Harap-harap adalah rezeki beliau tak lama lagi. Okay, last but not least, saya rasa individu ini juga sebenarnya mampu untuk bergelar seorang juara yang hebat, iaitu Shelton Benjamin. Shelton Benjamin ini bermula dengan menjadi ahli pasukan kepada tim Angle pada tahun 2003 bersama dengan Charlie Haas. Dan kalau kita tengok, wah, bila mana tim Angle itu habis saja jalan ceritanya, beliau muncul sebagai individu, orang kata individu solo, pengurusi solo, dan kita nampak, wah, hebat betul Shelton Benjamin ni kan. Beliau nyaris jugalah nak diangkat sebagai juara dalam era tahun 2005, 2006 gitu kan. Kalau tengok perlawanan dia, memang beliau ni agak teknikal dan tak pernah membosankan perlawanan yang melibatkan Shelton Benjamin ini. Sehinggalah beliau berhenti sekejap, return semula ke WWE, tapi sama juga tak pernah dapat merasa menjadi seorang juara dan hanya tersekat kepada kejuaraan antarabenda lah. Dan kini beliau berada di AEW bersama dengan Bobby Lashley dan MVP. Dan saya rasa beliau masih lagi dibayangi oleh individu-individu inilah. Dan saya harapkan Shelton Benjamin dapat diberikan peluang lah untuk bergelar seorang juara, kerana beliau ada package yang lengkap. Mungkin dari segi promo tu dah ada kurang sedikit, tapi ia bukannya satu benda yang signifikan ataupun crucial lah untuk nak menidakkan keupayaan beliau. Tapi mungkin sekarang di penghujung kariernya kan, Shelton pun dah berumur, dah 40 lebih, nak dekat 50. Jadi mungkin harapan nak menyaksikan Shelton Benjamin menjadi juara itu agak tipis, tapi segalanya mungkin. Harapnya satu hari nanti kita dapat menyaksikan Shelton Benjamin menjadi seorang juara dunia, tak kira lah di promotion mana pun beliau berada kan. Jadi itu dia beberapa cerita tentang beberapa pengurusi hebat yang tak pernah ataupun kempunan menjadi juara, sehingga kan ada beberapa nama yang saya sebutkan tadi dah pun tak ada dah di dunia ini kan, kempunan. Jadi sayang sekali, tapi apa nak kata, ialah pro wrestling ini bukan sekadar kehebatan. Ada beberapa faktor X factor yang boleh melayakkan mereka menjadi juara, dan semuanya terpulang kepada buka ataupun promoter di sesebuah syarikat itulah, khususnya di WWE. Mungkin kalau mereka diangkat sebagai juara, nilai komersial dan nak jual merchandise dan sebagainya itu mungkin boleh mempengaruhi jualan kan. Tapi apa nak kata, tapi kalau nak diikut-ikutkan pun, Jinder Mahal mula jadi juara WWE, kenapa tidak Claudio Castagnoli, kenapa tidak Cesaro kan? Jadi itu yang peliknya. Tak tahulah. Ini semua dari segi business standpoint ni kita pun tak berapa faham lah. Baik, itu saja konten Bedah Gusti pada minggu ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kalau anda suka dengan konten Bedah Gusti ini, janganlah lupa like, subscribe, share dan sebarluaskanlah konten Bedah Gusti ini kepada semua peminat-peminat Gusti di Malaysia kan. Supaya lebih ramai lagi yang dapat mengikuti channel ini dan sama-sama kita dapat berinteraksi sesama kita dalam komuniti peminat Gusti di Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.